Three, two, one. Hai, Assalamualaikum. Hari ni kita nak ajar cara tampal emblem expander ni. Jadi emblem hak siapa ni dia asal dia jarak dia dekat-dekat. Kita nak bagi nampak lawa sikit, kita akan jarukkan dia lagi. Antara 2 inci ke 2 inci setengah lah. Cara dia kita akan ambil business card ni, kita lipat sikit. Kita agak-agak dari 2 inci lebih tu, kita akan guna untuk tampal emblem ni di expander. Untuk start tampal, kita ambil huruf N dulu. N ni sebab dia tengah-tengah. Baru kita ambil huruf-huruf lain lah. Ambil yang berdekatan dia dulu lah. Huruf D. Kita guna business card ni lah untuk ukur. Okey, siap. Barulah expander kita nampak lawa. Bye.